Dua pelajar Institut Pendidikan Guru ditemukan mati lemas selepas kayak dinaiki mereka dipukul ombak di Pantai Merdeka, Sungai Petani petang Sabtu. Mangsa masing-masing lelaki dan perempuan berusia lingkungan 20-an. Berdasarkan saksi kejadian, sekumpulan pelajar menaiki kira-kira 30 buah kayak bergerak dari Teluk Bayu menuju ke Teluk Nipah di Pantai Merdeka. Bagaimanapun, secara tiba-tiba berlaku arus deras di muara Sungai Merbuk menyebabkan beberapa kayak dinaiki pelajar terbalik. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Muda Asisten Komisioner Hanyan Ramlan berkata, anggota Balai Polis Tanjung Dawai menerima panggilan kecemasan pada jam 6 petang berhubung kehilangan kedua-dua mangsa. Menurut beliau, operasi mencari dan menyelamat digerakkan dengan bantuan nelayan tempatan. Katanya mayat kedua-dua mangsa ditemukan kira-kira jam 7.30 malam sebelum dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.